Okay guys, saya nak ceritakan 3 produk hebat daripada Quantum iaitu GSA atau Gold Stretch Account, GCA Gold Convert Account dan juga GAE Gold Asset Enhance. Jadi yang pertama, Gold Stretch Account. Gold Stretch Account ni adalah akaun simpanan emas biasa. Kita boleh bermula hanya serendah RM10 sahaja dan boleh disimpan bila-bila waktu sahaja, dan yang terbaik spreadnya adalah hanya serendah 7% berbanding kalau kita menyimpan emas di luar atau emas fizikal atau emas digital yang lain di luar. Spreadnya adalah antara 9% hingga 18% guys. Sangat-sangat tinggi. Produk kedua adalah seperti pajak gadai. Kalau di luar, apabila kita pajak gadai, contohnya kita letak barang emas kita RM1000, kita boleh ambil contohnya 85%, kita boleh ambil RM850 dan dikenakan bunga biasanya sekitar 1% sebulan. Setahun telah 12% tinggi. Berbanding kalau di Quantum Metal, kalau kita menyimpan di GCA RM1000, kita boleh keluarkan RM850. Tetapi yang bagus dia punya fee hanyalah serendah 3.5% setahun. Berbanding di luar 12 ke 18% setahun. Okey guys, saya nak ceritakan tentang produk GAE, iaitu produk yang satu-satunya ada di Quantum Metal, tidak ada di luar. GSA ada di luar, produk yang seumpama. GCA ada juga di luar, produk yang seumpama. Tetapi GAE satu-satunya di Quantum Metal. Jadi saya nak ceritakan kelebihan kehebatan produk GAE ini. Saya akan bagi satu contoh. Kita membeli emas sebanyak RM10.000 di luar, ya, dan kita membeli emas sebanyak RM10.000 juga di Quantum Metal. Harga emas naik 10%, anda akan mendapat profit sebanyak 10% atau RM1.000. 10.000, 10%, RM1.000. Tetapi kelebihan di Quantum Metal dengan produk GAE ini adalah begini. Saya bagi contoh. Simpan RM10.000 atau beli emas RM10.000 di Quantum Metal, otomatik pihak Quantum Metal akan memberi kita pembiayaan tawaruk. Pembiayaan dengan bayaran tertangguh, iaitu kita beli sekarang, bayar kemudian, atau bahasa mudah dia pay. Otomatik guys, sebanyak 90% daripada RM10.000. Jadi bermaksud pihak Quantum Metal akan memberi kita pembiayaan tawaruk sebanyak RM90.000. RM10.000, RM90.000. Dalam masa yang sama, emas naik 10% macam yang tadi, 10% sama, tetapi di sini 10% daripada RM100.000. Sebab akaun kita RM100.000 guys. Jadi dengan modal sebanyak RM100.000, kenaikan emas sebanyak 10%, kita akan dapat profit